Kiranya lah akak ada duit 200,000, apa yang akak akan buat untuk buat sekarang? Cuba akak share sikit kepada semua orang. Pertama sekali, saya akan tukar saya tak mampu nak bagi 200,000, tapi sekiranya ada 200,000, saya akan tukar kereta baru. kereta akak tu dah rosak dah kak. Memang. Dah 15 tahun tak Memang buruk, kereta lama. gone. Masalah dia sangat-sangat tak sihat. Ingat dah gone. Sebab saya rasa dia gini, kereta tu ada essential. Mungkin budak pergi sekolah, kami pergi kerja, bergerak ke sana sini. Busuk-busuk macam tempoh hari, bila elektrik mati pun kami duduk dalam kereta, boleh tidur dalam kereta. Jadi pada kami kereta sangat penting. Jadi itu kalau ada 200,000 memang saya beli kereta lah. Saya tukar MPV besar baru. Sebab anak-anak ni tak sakit kaki, semua makin tinggi, makin besar. Beli van lepas ni. Jadi memang itulah saya buat dulu. Dan bayar, jika ada hutang bolehlah bayar sikit-sikit dulu. Tak boleh bayar jumlah banyak. Sebab umpamalah kita beli kereta yang MPV 150,000, tinggal 50,000 bayar rumah, bayar hutang, hidup anak-anak kelangsungan masih ada. Tapi